Assalamualaikum, hai semua sahabat-sahabat. Hari ni aku sambung buat kandang kambing aku. Yang sebelum ni aku kayu 2-3 ni lah untuk aku paku kayu lantai tu. Sampai sana sebelum ni aku buat benda paku kayu ni. Hari ni aku start paku lantai dah. Start paku lantai sampai dekat sini je dulu. Sebab susah pula aku nak buang kayu lama dekat kandang lama ni. Aku nak buang benda ni susah aku lekat di lantai ke apa, jadi kita paku setakat ni dulu. Lepas pada tu, lepas aku paku lantai sini, aku buang separuh mana boleh buang ni, kandang lama ni. Aku buang zen dulu, atap dulu aku buang atap dulu. Lepas tu bawah atap barulah buang kayu-kayu yang kat atap tu. Lepas tu tiang sebenarnya ada tiang kat sini ni. Tu belakang dia. Sini satu biji tiang. Ni satu biji. Jadi lepas aku buang atap dan tiang tu, aku pun buatlah pasanglah tiang dekat belakang tu. Ada tu nampak kayu baru tu, ada tiang tu. Yang tinggi tu. Tu. Asal tiang duduk sini lah. Aku pasang dekat belakang tu. Lepas tu tiang kedua tu, 3, 4, yang kelima tu, lagi satu situ. Lepas tu aku pun buat dinding. Buat dinding tu. Dan dinding kuku biar betul guna timpa air tiang tu. Ni tungkap macam ni lah. Barulah paku dinding. Kat sini kosong ni ada sebab aku nak buat bilik untuk aku isi susu nanti. Nanti aku update ulat kat sini. Ini sebab buang zinc, buang kayu kandang lama tepi ni, tepi sana tu. Lepas tu akak tiang tak kat sana. Pasal tiang-tiang semua ni, paku dinding tepi ni dulu. Tiang tu satu. Okey lah dulu untuk hari ni. Aku sambung pula esok lusa. Okey lah dulu setakat tu dulu lah hari ni. Assalamualaikum.